Cik, nama saya Cikgu Syahri, saya daripada TikTok. Boleh cik? Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Cik, minta maaf ganggu. Nama saya Cikgu Syahri, saya daripada TikTok. Saya hari ni plan nak bagi hadiah kepada siapa yang boleh jawab soalan dengan betul. Soalan simple je. Sebelum tu saya nak tanya dulu kat cik. Cik dah kahwin belum? Dah kahwin? Ada suami lah. Okey, cik boleh tak keluarkan phone cik? Call suami, kita kuat kat luar sikit tak apa kalau kata takut. Call lah suami kejap. Saya nak tanya suami satu soalan. Kalau dia jawab betul, hadiah ni saya bagi kat cik. Hadiah ni ada mahal tau. Tak apa, try dulu. Kalau tak boleh suami, try call ayah ke, apa ke. Buka loudspeaker. Loudspeaker, bang, kejap. Okey, cakap apa? Halo, Assalamualaikum cik. Salam. Saya Cikgu Syahri daripada TikTok. Okey, saya sekarang ni dengan wife cik. Saya nak tanya cik satu soalan. Kalau cik jawab betul, saya nak bagi dia hadiah barang kemas satu. Alamak. Okey cik, soalan ni simple je. Apa tarikh lahir isteri cik? 18 saya bulan 11. 18/11. Betul ke cik? Betul. Betul? Okey, alhamdulillah, terima kasih. Cik, wife cik dah menang something. Terima kasih tuan. Okey, Wan, saya tunaikan. Mudah kan? Mudah. Okey, ni saya sudah serahkan hadiah. Puan boleh buka, tunjuk kat saya apa dalam tu. Boleh? Buka, tunjuk kat saya. Sebab saya pun tak tahu apa barang dalam tu. Apa tu? Ni kan. Cincin tu. Yang ni barang premium saya bagi khas kat cik. Kalau nak lagi barang ni memang saya nak bagi ni. Kalau nak lagi, masuk dalam live saya, follow saya tak? Cuba buka TikTok. Ada TikTok? Okey, cuba follow tengok. Sebab saya nanti buat benda-benda macam ni. apa, saya dalam hidup mesti kena rasa sekali. Saya tengok orang yang dapat, kita tak pernah dapat. So rezeki kan? Tapi dia Cikgu Syahri. Cikgu Syahri. Betul. Itu saya. Puan tekan follow. Nanti saya live, puan masuk dan puan say hi Cikgu Syahri, saya yang dapat hari tu di Mid Valley. InsyaAllah saya bagi satu lagi. Okey? Terima kasih puan. Alright, take care, bye-bye. Apa yang lapor Cikgu Syahri? Siapa dia Syahri tu? Tengok TikTok. Silap orang ke? Silap orang lah. Tak silap. Assalamualaikum. Nega apa ni? Nasi lemak. Lauk apa ni ada? Dia ayam kicap. Allah, ayam halus macam burung pun. Macam mana ni tengok tu, macam kepok burung ya. Macam kenal lah. Kenal tak apa tak, tapi yang ni berapa ringgit ni seketui? RM2 je. Okey, ada ayam kicap, sambal ikan. Yang ni tahan tak sampai malam? InsyaAllah. No? Boleh no? Kalau tahan buat 2 bungkus. Apa yang lapor Cikgu Syahri? Siapa dia Syahri tu? Tengok TikTok. Silap orang ke? Silap orang lah. Tak silap. Saya Osman. Boleh main nasi? Nasi, boleh. Buah telur sebiji, lepas tu buah ayam seketui. Kak masak sendiri. Ya, saya masak sendiri. 6.5 habis. Maksudnya sehari berapa bungkus buat ni? Saya letak nasi tu dalam 4 kilo macam tu je. Boleh dapat 50 bungkus dah? Ada. Sehari save boleh pergi apa? 700 dah? Oh, tak ada. Buat studio. 50 bungkus kalau kata satu bungkus. Ada yang ambil bilik telur saja, tak tutup. Bilik telur kalau berapa ringgit je? RM2. RM2. Kalau habis lauk-lauk tu, adalah sikit. Ada nasi. Ni berapa? Ini 11. Sebelah no? Terima kasih. Okey, baik. Jaga diri elok nah. Boleh nak ambil gambar? Ambil gambar RM10. Oh, saya bagi balik. Mah. Kami nak ambil gambar. Okey, masih. Apa ambil gambar? Ya, baik sama. Baik. Jaga diri elok nah. Ya, baik. Baik, insya-Allah.